Satu pemandangan unik mencuri tumpuan di Jepun apabila sekumpulan remaja Malaysia memilih untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan cara yang cukup patriotik. Melalui perkongsian pengguna TikTok, Hanifuchi, mereka hadir ke Stadium Yodoko Sakura dengan segak berbaju Melayu lengkap bersamping dan mengibarkan jalur gemilang ketika menyaksikan pertembungan sengit antara Cerezo Osaka menentang Vissel Kobe. Suasana lebaran mereka bertambah manis apabila perlawanan tersebut memihak kepada tuan rumah di mana Cerezo Osaka menang menerusi penentuan sepakan penalti 6-5 selepas terikat 1-1 dalam waktu permainan sebenar. Bintang kebangsaan Malaysia yang beraksi untuk Osaka turut mencuri tumpuan apabila berjaya menjaringkan gol, sekaligus memberikan kegembiraan berganda buat penyokong tanah air yang hadir. Keberanian remaja ini menggayakan busana tradisi di stadium luar negara bukan sahaja mempamerkan identiti budaya Malaysia, malah menjadi bukti sokongan tidak berbelah bahagi peminat tempatan terhadap pemain negara yang berkelana di liga luar. Video tersebut kini tular dan mendapat pujian netizen yang kagum dengan semangat "Malaysia boleh" yang dibawa mereka sehingga ke Jepun.